Apa maksud tiap-tiap sehari? Tu. Apa maksud tiap-tiap sehari semalam? Apa maksud dia? Faham kok nak jadi? Sehari semalam tu je nak? Tiap-tiap sehari semalam. Bahasa Melayu ya. Kita faham ke nak? Cik Mat je nak? Tiap-tiap sehari semalam. Nah, tu kata tu kataan ni boleh i'rab. Kita sebut i'rab kan. Kita ni tak i'rab bahasa Melayu terus. Kan? Jadi bahasa Arab pun tak i'rab, daripada i'rab memang teruk dah. Bahasa Melayu pun kita tak apa nak boleh i'rab kan. Ikut makna dia tu. Kan? Sehari setiap maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan sembahyang tiap-tiap sehari semalam. Kenapa? Berulang hari, berulang malam. Tu maksud dia. Tiap-tiap hari maksud dia berulang hari, berulang malam. Tu tiap-tiap sehari semalam. 5 waktu. Berulang hari, berulang hari, berulang malam. Iaitu zuhur. 5 waktu tu pada. Iaitu zuhur. Zuhur tu pada zuhur. Zuhur tu pada zuhur. Apa maksud zuhur? Zuhur tu pada nama waktu solat. Kita sebut sembahyang zuhur. Orang Kedah kata sembahyang zuhur. Kan? Apa zuhur tu weh? Nama waktu solat. Zuhur tu nama waktu solat. Dan asar tu pun nama waktu solat juga. Dan maghrib nama waktu solat juga. Dan isya dan subuh dengan ijma'. Dengan ijma'. Ijma' apa? Muslimin. Apa maksud ijma'? Sebulat suara. Sebulat suara semua orang Islam. Tak menafikan akan wajib solat. Tu maksud ijma'. Pada qarinah ni lah. Ijma' ni tengok qarinah lah. Ni qarinah dia. Dengan ijma' muslimat dengan apa? Dengan sebulat suara semua orang Islam tak menafi akan wajib solat. Nampak? Maka barang sesiapa menafi akan wajibnya, maka barang sesiapa menafi akan wajibnya. Menafi dengan apa? Menolak, menidak. Maka barang siapa menafi, menolak atau menidakkan akan wajibnya. Nya tu pada dhamir nya tu. Solat. Nya tu pada solat 5 waktu kewajipan. Maka barang siapa menafikan akan wajibnya solat 5 waktu tu, nescaya jadi kafir ia seseorang tu. Keluar ia daripada agama Islam. Dapat